Hari ni saya nak share dengan korang macam mana nak pasang rak estetik yang saya dah beli dekat Shopee ni. Okay, so ni dia ada bagi guide lah. Guide dia sangat mudah untuk kita faham. Dia ada bagi nombor and dia ada bagi section lah untuk kita pasang part by part. So tips dia bila korang nak pasang rak ni, korang kena bayang dulu dia punya hasil akhir dia macam mana, and then kita susun berdasarkan hasil akhir tu. And korang kena make sure lubang-lubang yang korang akan masukkan skru nanti betul-betul tepat lah. Okay, jadi saya asingkan dulu. Yang ni untuk buat laci, ada 3 laci. And then yang ni kita ada pintu, ada 3 pintu. And then kat belakang ni cardboard untuk kita pasang dekat bahagian belakang. Lepas tu yang ni body dia lah. Okay, body dia saya dah susun mengikut nombor-nombor yang dibagi ni. Okay, and then yang ni pula bahagian atas dia, nanti tak muat nak letak kat situ, so saya letak dulu kat sini, tapi basically ni bahagian atas lah. Okay, now kita akan continue dengan pasang rak kita part by part. Korang boleh ikut je manual yang dibagi ni, memang sangat-sangat mudah untuk kita faham. And untuk mudahkan lagi, korang pasang rak ni, dia dah siap tag nombor dekat setiap bahagian tu. Jadi korang boleh susun je bahagian-bahagian dalam almari ni mengikut nombor yang dibagi ni. And kita rujuklah guide yang dibagi ni. Okay, so saya akan pasang yang bahagian bawah dulu. Okay, ni bahagian bawah komponen pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay, so korang kena make sure lubang ni dia kenalah. Okay, jangan korang pasang terbalik ke apa, nanti susah nak kena buka balik. So saya akan letak skru dekat setiap lubang-lubang ni. Okay, kita guna drill ya sebab cepat sikit kerja kita. Okay, now kita akan letak part ni pula, yang panjang ni. Kita akan masukkanlah lubang ni dekat skru tu. Lepas tu kita akan lock guna ni. Okay, lock untuk skru ni. So korang boleh tengoklah macam mana nak buat. Make sure yang ni duduk dekat bahagian luar. Yang cling ni duduk bahagian luar. Kita letak je. Okay, now dah masuk satu bahagian lagi, sama juga. Yang ni duduk dekat luar, yang ni duduk dekat dalam. Ini dah masuk. Kita masukkan je lah dulu. Okay, so kita boleh letak je. Okay, okay, nampak tak bahagian bawah dah siap, tinggal kita nak lock je. So saya akan tunjuk cara dekat tu. Kita masukkan je ni bahagian lompong ni kan, kita masukkan dekat skru tu. Lepas tu kita pulas ke kanan untuk tak bagi skru tu gerak. Okay, kita masukkan. Lepas tu kita pulas dia. Okay, dah kemas lah. And then kita boleh repeat cara yang sama untuk setiap lubang-lubang tadi yang dah ada skru-skru tadi kan. Okay, now kita akan sambung, masukkan lock pula. Kita pulas semua. Sekali pulas dah settle. Macam tengok sekarang kan dia bergegar-bergegar macam ni kan. So bila kita dah pulas tu, nampak dia dah tak bergegar dah. Dia dah kemas sebab kita dah lock skru dia. Yang tu bahagian bawah lah. Okay, bahagian bawah dah siap. Kita akan pasang bahagian atas dulu. Okay, yang ni nombor 12-11 bahagian atas sekali. So korang tengok dulu baik-baik. Okay, yang ada banyak lubang macam ni duduk bahagian bawah.
Yang ada 4 lubang je ni duduk bahagian atas. Untuk nombor 12 ni yang clean ni duduk bahagian depan, yang lubang-lubang ni duduk bahagian belakang. So korang boleh tengok bahagian dalam dia ada banyak lubang macam ni. And then bahagian luar dia ada 4 lubang je. So kiranya yang ni bahagian atas lah. Okay. Yang ni pula yang ni dia akan duduk bahagian hadapan, yang banyak lubang macam ni dia duduk bahagian belakang. Make sure kedudukan bahagian almari tu betul ya, supaya kita tak silap lah, tak payah kena cabut. Dia macam lebih kurang kita pasang puzzle lah benda ni. Okay, now kita letak. Dah okey tu, bahagian belakang ni kita letak lock dia. Okay, lepas tu kita pusing lah. Kita lockkan dia. Ya Allah, patah. Ni patah lock. Wah, guna drill je lah. Okay, now bahagian atas dah siap. Kita nak pasang dekat tengah-tengah ni pula, okey. Naikkan macam tu. Ni dah kita pasang lah kompartmen bahagian tengah mengikut rujukan yang kita dah tengok tadi. Mengikut susunan nombor. Okey, yang ni untuk nombor 8. Nombor 8 ni posisi dia macam ni, okey. Yang lubang 2 ni kita letak bahagian atas. And then kat bawah ni ada lubang 1 untuk kita connect dengan bahagian bawah lah. Okey, so kita akan pasang. Sama juga masukkan lock ni. Okay, lepas tu kita screw. Now dah lekat. Untuk nombor 7 pula kedudukannya macam ni, okay. Yang 3 ni dekat bahagian atas, dekat bawah clean je. And then ada lubang-lubang ni belah kanan lah. Lepas tu kita masukkan macam tu. Now kita lock dia. So untuk nombor 9 ni korang kena make sure yang ni duduk belah atas lah, okay. Duduk macam tu sebab dekat sini nanti kita akan pasang magnet untuk letak pintu. So kedudukan dia macam ni. Dekat sini kita akan letak skru dan kita akan letak skru juga dekat sini. Okay, lepas tu kita masukkan lah. Dekat sini nanti kita akan masuk laci. Sekarang saya akan settlekan dulu bahagian kiri, lepas tu kita akan buat bahagian kanan, okey. Kita akan pasang part bahagian tepi ni, masukkan dia dalam lubang masing-masing. This is the thing. Lock juga nantilah bila saya dah angkat. Now kita akan letak pintu dulu. Saya akan letak dia punya megang tu dulu. Okay, kita ada 3 pintu. So untuk pintu ni kita kena guna skru yang tak ada lock. So sekarang kita akan masukkan pintu. Sebelum kita letak pintu tu kita kena pasang dululah pemegang pintu ni. Nak pasang pemegang pintu ni mudah je. Kita ambil pemegang yang dia bagi ni, okay. And then kita guna skru ni. Korang akan nampak tanda ni kan. Okay, kat sini kita akan letak pemegang dia. So kalau kita pusing, dia dah ada lubang ni. So kita just masukkan je skru ni. And then kita akan drill skru ni kan. Akan nampak dia akan terkeluar skru sikit kat sini. Nampak macam pendek je tapi kita, walaupun dia pendek, kita boleh letak pemegang pintu ni. Jadi kita masukkan
dah masukkan skru pada pemegang tu, kita boleh ketatkanlah skru ni. Now dah ketat, okey. Kita akan buat yang sama pada pintu tu juga. Yang dekat pintu ni juga korang akan nampak bahagian ni kan. Yang ni untuk kita letak besi. So that nanti bila kita dah lekat besi ni, kita boleh tutup dah pintu ni sebab besi ni dia akan melekat dengan magnet yang kita akan pasang dekat badan almari tu nanti, okey. Untuk pasang besi ni, kita akan guna skru yang pendek ni. Okey. So kita just pasang je lah. Siap, 1, 2. And then dekat atas pintu ni, bahagian atas pintu ni korang akan nampak ada lubang bulat ni kan, atas dengan bawah. So dekat bahagian ni kita masukkan yang ni, okey. Benda ni lah yang akan membolehkan pintu kita ni bergerak untuk buka tutup. Okey, nak buka ke kiri, nak tutup ke kanan macam tu kan. So korang tak boleh paku. Kalau paku dia keras terus, tak bergerak. So kita letak je. Masuk dia, tolak je. Dia macam ni. Yang ni pun sama. Tolak je. Okey. Nampak. So semua bahagian dekat pintu kita dah masukkan. Now kita nak pasang dekat rak almari kita. Okay, dekat badan almari kita tu kita akan letak dulu magnet ni. Yang ni yang akan bagi pintu kita tu lekat lah nanti bila kita tutup pintu tu. So nampak ni lubang dia tadi kan. Ni kan, korang make sure dia duduk berhadapan macam ni lah. Jangan buat terbalik macam ni, tak ada function nanti. So korang buat macam ni. Letak je macam tu. Lepas tu kita letak skru kita. And then satu lagi. Okay, now kita dah boleh pasang pintu kita. Sebelah dah pasang. Satu lagi. Okay, nampak. Dah boleh dah. Just kena adu-adukan dia sampai masuk. And kita boleh kunci lah ni. Now belah kiri dah settle, tinggal nak masukkan laci je. Kita buat dulu bahagian kanan, laci tu kita boleh buat last sekali, okey. So untuk bahagian kanan ni kita akan letak dulu nombor 10, okey, nombor 10. Yang ni untuk bahagian atas ni lah. Bahagian untuk kita letak laci. So make sure dia dalam keadaan macam ni sebab kat sini nanti kita akan letak magnet. Kita masukkan dulu paku. Letak nombor 10. Lepas tu kita akan kunci lah. Silap. Tiba-tiba
pintu belah tu jatuh. Sebab saya lupa nak screw dulu kat sini. Kena screw dulu kat sini supaya pintu tu tak jatuh. Lupa, okay? So, kita pasang balik pintu tu, kita kunci dulu, okay? Jangan ulang kesilapan sama. Mak, lupa lah yang ni. Aduh, hai. Korang kena letak screw dulu sini. Saya akan buat daripada sini je. Malas nak buka semua kot. Patutnya korang letak awal-awal lah benda ni, okay? Oh. Dang. This is not a good practice buat macam ni. Korang kena letak benda ni awal-awal. Saya terlupa. Tapi malas nak buka balik. So, saya buat macam ni je lah. Mana-mana ruangnya ada. Kita gunakan mana-mana ruangnya ada. Kita masukkan sekali lagi. Yang ni masukkan semua. 3 skru kena masuk. 2 skru, 1 lagi besi ni, kecil. Sure semua masuk, okay? 2 skru dalam bahagian besi kat sini untuk pintu ni. Lepas tu kita kena lockkan dia. Kena lock betul-betul rapat, okay? Okay, now kita boleh sambung pasang bahagian ni tadi. Rapat. Okay, so yang ni papan nombor 6. Untuk kita letak belah kanan sekali, kita akan letak dulu skru-skru dia. Jadi kita akan lock. Lepas tu baru kita masukkan pintu. Now kita akan masukkan nombor 6 ni belah kanan sekali. And then kita akan lock. Saya akan masukkan dulu pintu. Sebab kalau kita masukkan yang penutup belah kanan ni dulu, nanti nak masuk pintu tu tak boleh sebab dia dah ketat kan. Jadi kita akan masukkan pintu dulu baru tutup yang belah kanan ni. Lepas tu kita akan lock lah. Okay, yang ni susah nak masuk drain ni sebab besar sangat. So kita boleh lock guna screwdriver biasa je, okay? Tempat-tempat yang korang rasa payah nak masukkan drain tu, korang guna screwdriver je lah. Okay, kita akan lock juga kat sini. Kita akan dirikan almari ni. Dah hampir siap tapi belum siap lagi. Kita nak lock belakang ni yang kita tak lock lagi kan. Okay, kat dalam ni ada satu yang saya belum lock kat bawah ni. Sekarang kita nak buat laci pula. Kita akan pasang pemegang dulu. Guna skru ni, okay, untuk pemegang. Saya tebuk je dulu ni, lepas tu saya keluarkan balik sebab kita nak pulas sekali dengan pemegang. Saya keluarkan balik skru ni. Kemudian saya letak pemegang dia. Lepas tu saya pulas sekali dengan pemegang. Okay, so belah ni dah matikan. Kita buka balik yang lain. And then kita letak pemegang dia bagi kena dengan lubang skru tu. Lepas tu kita pulas skru tu balik.
Okay, so pemegang dia dah dekat lah. Now, kita akan masukkan dia punya bahagian kiri ataupun kanan, mana-mana je lah. Kita letak dulu. Kita akan masukkan belah ni dulu. Lepas tu, saya akan masukkan cardboard dia ni dulu. Make sure betul-betul masuk lah. Dah masukkan cardboard tu, baru masukkan yang sebelah lagi. Now, kita akan lock. And then, bahagian belakang ni, kita letak dulu skru kat sini. Lepas tu masukkan. Dah masuk tu, terus lock. Siap dah tiga-tiga kita punya laci. Ni saya tak tahulah kenapa ada tempat lubang kat sini. So saya buka balik lah. Masukkan laci. Bahagian depan dah settle, so kita akan tutup pula bahagian belakang ni, okay, guna cardboard ni. So kita akan tutup guna paku dengan tukur je lah. Korang boleh letak berapa paku yang korang nak. Dia sebenarnya kalau baringkan lagi mudah sebenarnya, tapi sebab saya dah pasang pemegang pintu tu. Kalau korang tak pasang lagi pemegang pintu tu, bolehlah korang baringkan dulu. Okey, kalau tengok kat tepi ni kan, macam terlebih sikit. Gerakkan dan tindihlah sikit dekat atas ni. Okay. So, dia tak ada bahagian yang terkeluar macam tu. Saya tindih dengan yang belah kiri ni. So, settle dah almari kita. Okay. So, kalau korang nak dapatkan almari ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.